Non. Kata Anwar tak nak salam Pudin Poka Saya tak tahulah kan. Saya tak tahu pasal dia tak nak salam dengan Pudin Poka tu, saya tak tahu. Tapi video yang pasti yang saya nampak, malu guys. Macam beruk mayik. Yes. Macam beruk mayik. Kau tengok. I know what you want. Madam Horrible, flip it around. Flip it around. Flip it around. But I know what you want. Madam Horrible, flip it around. Flip it around. Flip it around. Perdana Menteri korang Perdana Menteri korang Bukan Perdana Menteri aku. Aku tak mengaku. Aku tak mengaku Perdana Menteri aku. Macam beruk mayik. Tu tak tunjuk video yang dia raba tangan tu. Dah tengok dah? Dah tengok belum? Dah tengok belum video yang dia raba tangan tu? Dah tengok belum video dia raba tu? Yang dia raba tangan Miseyoh tu? Ramai dah tengok. Aku tahu korang memang suka. Kalau bab-bab beraba ni korang suka. Ramai dah tengok. Tak payah tunjuk lagi dah. Sebab ramai dah tengok. Ramai mengaku tu dah tengok video beraba tu. So tak payah tunjuk lah kalau dah tengok. Dia raba tangan. Benda tu besar benda tu. Aduh. Nyonya tua. Tapi this is Anwar Ibrahim lah kan. Anwar lah. Nyonya tua ke tak tua ke, dia peduli apa? Apa dia kisah? Tunjuk apa? Video dia apa nyonya pun kau nak tengok? Korang ni, apa benda korang ni? Video Anwar apa nyonya pun nak tengok? Korang ni biar betul. Teruk dah korang ni, teruk dah. Teruk. Ini dah teruk dah, kalau tanya saya dah teruk dah korang ni. Korang ni boleh jadi macam Anwar Ibrahim ni lah. Video apa nyonya pun kau nak tengok. Kami nakkan kepastian. Sekejap. Saya tengok. Ramai orang dekat TikTok ni, aku tak save lah. Nyonya kot. Aku malas lah. Ni, sekejap saya cari. Pemegang saham Itu apa nyonya? Anwar. Raba. A real A real pleasure and a distinguished honor for all Malaysians. Tunjuk jelas sikit. Ini Pak. Banyak tu tunjuk beruk mayik. Macam TikTok dah padam ni. Yang raba-raba ni. Datang untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tu lah. Nampak kan? Kau kena zoom sikit lah. A real pleasure and a distinguished honor. A real pleasure Nampak? and a distinguished honor for all Malaysians. A real pleasure and a distinguished honor for all Malaysians that we have with us the outstanding Adam Horrible. Apa? Ulul Amri. Apa dia? Ulul Amri. Pemimpin dunia Islam. 100 terbaik pemimpin Islam dunia. Abang kau. Banduan jenayah liwat gila. Banduan jenayah liwat. Nabi tak mengaku umat. Makcik Katie beritahu Imam Mahdi. Come on lah. Benda tu besar lah kot. Takkanlah. Dia masalah dia kalau kita kan pegang kan. Kan? Mestilah alik. Dia bukan sekali.
Mula-mula dulu ingat? Yang dia langgar Elizabeth Tan tu. Ingat tak? Ingat tak? Alah video yang dia acah-acah langgar tu. Aku tak boleh tunjuk lah gila. Itu pun walau orang kata Elizabeth Tan yang langgar, Elizabeth Tan yang reverse, macam-macam lah. Ya. Kalau kau tengok balik video tu, ada 3 angle tu. Takkanlah tak nampak. Saya rasa dia suka Cina lah dia ni. Iyalah, dia suka Cina. Video China Doll, betul. Kat Thailand tu, Siam tu, Cina Siam juga. Yang 2 orang Cina Siam yang saya cakap pada Datuk SK saya dah tengok tu. Elizabeth Tan Cina lah. Macam Yo pun, dia suka Cina lah. Patutlah. Oh, anak Cina, anak saya. Patutlah. Sial lah kau Noah. Ike. Ampus lah Noah. Aduh. Semua dia nak sapu. Ya. Lembu kau solid-solid pun dia sapu. Ya. Lembu tu kau solid, dia sapu. Anwar Ibrahim. Kan dia cakap, semua tuduh dia dah main dah. Lembu je belum. Dia ada niat tu. Ya. Kau tak kenal Anwar Ibrahim. Saya kenal dia, saya tahu dia. But, itulah Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia tak boleh kawal nafsu serakah dia. Sebenarnya dia balik pada nafsu je guys. Nafsu serakah ni tak boleh kawal. Beberapa hari lepas kan saya minum petang dengan Tun Mahathir, biasa dengan Cikgu Bat apa semua kan. Jadi saya duduk sebelah Tun Mahathir, saya lah. Jadi hidang roti jala lah. Tun Mahathir makan roti jala. Jadi saya, Tuan Rafiq, Ijat, ada beberapa orang lagi lah. Cikgu Bat tak sampai lagi. So makanlah roti jala tu sedap roti jala tu. Tun Mahathir dia makan roti jala tu, lepas tu dia stop dah. Dia makan yang lain pula, ada makanan lain lah. Saya cakap, saya tengok Tun Mahathir ni, kita tengah sedap. Tun, macam mana nak ikut Tun? Tun berhenti waktu sedap. Saya ni lagi sedap lagi tambah Tun. Nampak? Tun Mahathir macam mana dia jaga nafsu makan. Kita ni nafsu makan kita kalah. Mesti kita kalah lah nafsu makan ni. Tun Mahathir boleh kawal nafsu makan tu. Asa pun tambah lah kan. Kita dengan Tun Mahathir tak apalah, kita tambah lah. Makan lah. Tengok Tun Mahathir tu. Rasa nak ambil Tun punya tapi segan lah pula kan. Macam tak ada adab pula. Ingat nak minta Tun bagi saya Tun tak ambil kan. Tapi macam tak ada adab lah pula kan. But this is Tun Mahathir. That's why Anwar Ibrahim, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia tak boleh kawal nafsu dia. Nafsu serakah dia. Kita pun macam tu lah guys. Jadi kawal lah nafsu kita. Faham? Jangan ikut macam Anwar ni. Jangan ikut. Memalukan. Dia memang tak tahu malu. Tapi kita ni malu tengok. Ni bukan sangap lagi guys. Ini kalau ike pun dia tak kira Anwar ni. Kau tak kenal. Kalau kau kenal Anwar Ibrahim, kau tahulah. Daripada 2008 kot. Study Anwar Ibrahim ni. Macam-macam orang jumpa macam-macam benda lah. Saya tahulah dia. Video dia pun macam-macam video aku dah tengok dah. Ya. Tengok video dia. Yang dah keluar, yang tak keluar video pun saya tengok. Dahsyat ni. Lepas tu saya cabar. Orang yang nak kata Anwar Ibrahim baik. Engkau duduklah dengan Anwar Ibrahim sejam dalam bilik, tengok jadi apa. Ya. Kalau ada yang kata Anwar Ibrahim ni baik, pemimpin ulul amri, engkau duduk sebilik dengan Anwar Ibrahim sejam, aku nak tengok jadi apa. Pergilah. Pergi.